Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan satu isu dalam pendidikan hari ini yang bertajuk tingkah laku merupakan seorang ahli psikologi dari Amerika Syarikat yang terkenal dengan kajiannya dalam perkembangan moral. Pada tahun 1958, beliau memperkenalkan teori perkembangan moral yang menjelaskan bagaimana cara manusia membuat keputusan moral berubah dan berkembang mengikut usia serta pengalaman. Kohlberg membahagikan perkembangan moral kepada 3 tahap utama. Tahap yang pertama ialah tahap pra-konvensional. Pada tahap ini, individu menilai sesuatu tindakan berdasarkan ganjaran dan hukuman. Fokus utama ialah kepentingan diri sendiri dan keputusan moral dibuat untuk mengelakkan akibat negatif atau mendapatkan manfaat. Contoh, seorang murid mematuhi arahan guru kerana takut dimarahi, bukan kerana memahami bahawa arahan itu sesuatu yang betul. Tahap kedua adalah tahap konvensional. Pada tahap ini, seseorang mula menilai tindakan berdasarkan norma masyarakat, penerimaan sosial dan kepatuhan kepada peraturan. Individu bertindak kerana mahu dilihat sebagai baik dan patuh kepada undang-undang. Sebagai contoh, pelajar mematuhi peraturan sekolah kerana percaya ia penting untuk menjaga imej diri sebagai pelajar yang berdisiplin dan untuk mengekalkan suasana sekolah yang teratur. Tahap yang ketiga ialah tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, penilaian moral dibuat berdasarkan prinsip etika sejagat seperti keadilan, hak manusia dan nilai kemanusiaan. Individu berfikir secara lebih rasional dan menilai sesuatu perkara mengikut prinsip moral yang lebih tinggi daripada sekadar peraturan sosial. Contoh, seseorang menyokong perubahan polisi untuk memberi hak sama rata kepada semua golongan kerana percaya kepada prinsip keadilan walaupun ada pihak yang tidak bersetuju. Oleh itu, jelaslah bahawa perkembangan moral manusia yang ditunjukkan oleh Kohlberg bermula dengan fokus terhadap ganjaran dan hukuman, kemudian beralih kepada pematuhan terhadap norma serta penerimaan sosial dan akhirnya mencapai tahap penilaian berdasarkan prinsip moral sejagat. Teori ini memberikan gambaran yang jelas terhadap bagaimana individu menilai nilai moral mengikut tahap perkembangan mereka. Saya akan terangkan bagaimana pembelajaran berasaskan nilai dan pembincangan moral membantu meningkatkan penaklukan moral murid. Pendekatan ini memberi fokus kepada refleksi, dialog dan cara murid membuat keputusan tentang apa yang betul atau salah. So based on the moral Kohlberg, murid tidak berkembang hanya berdasarkan untuk mengikut peraturan. Sebaliknya, mereka berkembang apabila mereka belajar memberi sebab atau justification terhadap tindakan yang mereka lakukan tu. Sebab tu, guru ni sangat penting dalam menyediakan satu situasi pembelajaran yang mencabar. So, itu akan melatih murid cara untuk berfikir berdasarkan isu moral tertentu. Guru boleh menggunakan kaedah perbincangan dilema moral. Melalui kaedah ni, murid diminta menilai sesuatu isu berdasarkan prinsip keadilan, berdasarkan empati, tanggungjawab dan juga sosial. So based on kajian, ada menunjukkan bahawa aktiviti dilema moral bukan sahaja menarik minat murid tapi juga membantu mereka membuat pertimbangan moral yang lebih matang. Okay, so kesan daripada aktiviti ini, murid bukan sahaja tahu sesuatu tindakan itu salah, tapi mereka tahu why benda itu salah based on proses yang menggerakkan murid daripada tahap moral yang lebih rendah kepada yang tahap lebih tinggi lah. Baiklah, seterusnya peranan guru sebagai model teladan moral atau murid bukan saja belajar melalui pengajaran formal tetapi juga melalui pemerhatian terhadap orang dewasa di sekeliling mereka. So based on di sekolah, guru adalah model bagi dia. Guru adalah rujukan nilai dan tingkah laku murid. Contohnya, guru menunjukkan contoh kejujuran, tanggungjawab, hormat menghormati. So itu adalah apa yang diportray oleh guru untuk murid, menjadikan mereka sebagai model. Tetapi apa yang pentingnya untuk menjadi moral model sebagai seorang guru terhadap murid, mereka kena menetapkan konsisten dalam apa yang diperkatakan dan juga apa yang diportray sebagai dalam tindakan. Jika berlakunya ketidakkonsistenan akan melemahkan rujukan moral murid tu. So melalui moral modeling ni dapat membantu murid untuk faham, menilai dan juga membuat keputusan moral secara matang. Bagi peranan seterusnya, fokus saya adalah tentang bagaimana kita boleh mewujudkan persekitaran bilik darjah yang beretika dan berempati. Persekitaran seperti ini sangat penting kerana ia bukan sahaja membantu disiplin tetapi juga membantu perkembangan moral dan sasiah pelajar. Salah satu cara utama untuk membina persekitaran beretika ialah melalui komunikasi empati antara guru dan pelajar. Menurut Abdul Rahman Dahasan, guru yang menunjukkan empati dalam pengajaran membantu pelajar memahami kesan tindakan mereka terhadap orang lain. Bila guru mendengar pandangan pelajar dan menghargai perasaan mereka, pelajar ini lebih mudah untuk membina rasa tanggungjawab sosial dan moral. Namun, keberkesanan pendekatan ini juga bergantung kepada gaya kepimpinan guru. Jika guru hanya menekankan disiplin luaran, pelajar mungkin berbuat baik kerana takut dihukum. Dan ini hanya membawa mereka ke tahap pra-konvensional dalam teori Kohlberg. Tetapi jika guru menggunakan pendekatan empati serta memberi pengiktirafan kepada nilai positif seperti kejujuran dan tanggungjawab, pelajar akan lebih terdorong untuk berbuat baik atas kesedaran dalaman. Secara lebih mendalam, bilik darjah yang beretika ni sebenarnya berfungsi sebagai ruang perkembangan moral. Guru yang peka terhadap emosi pelajar dan mengamalkan nilai kemanusiaan mampu membantu pelajar bergerak daripada kepatuhan luaran kepada pemahaman sebenar tentang nilai sejagat
seperti keadilan, integriti dan kasih sayang. Dan seterusnya merupakan gabungan caring dan struktur bilik darjah yang firm. Gabungan antara kasih sayang iaitu caring dan ketegasan firm memainkan peranan penting dalam membentuk keseimbangan moral dan emosi pelajar. Guru yang menunjukkan kasih sayang sambil menegakkan disiplin membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang stabil dan penuh rasa hormat. Menurut Rahman dan Zulkifli 2021, keseimbangan ini membolehkan pelajar memahami bahawa peraturan bukan sahaja bentuk kawalan tetapi panduan untuk menjamin keharmonian dan keadilan dalam bilik darjah. Dalam konteks pendidikan moral, kasih sayang daripada guru membina ikatan emosi yang positif antara guru dan pelajar. Pelajar yang berasa dihargai akan lebih terbuka untuk menerima dorongan dan bimbingan serta meniru nilai empati dan tanggungjawab tersebut. Namun, kasih sayang juga perlu disertai dengan struktur bilik darjah yang tegas dan konsisten agar pelajar jelas tentang batas tingkah laku yang diterima. Guru yang menegakkan disiplin secara adil membantu pelajar memahami sebab dan tujuan di sebalik sesuatu peraturan asas penakluman moral. Keprihatinan guru dalam perspektif teori perkembangan moral Colbert. Di sini, guru memberikan perhatian atau prihatin kepada pelajar dengan mengikuti pendapat Lawrence Colbert, iaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca-konvensional. Setiap peringkat tersebut terbahagi kepada beberapa cabang, iaitu bagaimana seseorang murid ni membuat keputusan moral menjadi semakin rumit dan menyesuaikan diri. Kefahaman peringkat ini dapat membantu guru menyelaraskan pendekatan pengajaran moral mengikuti fasa kognitif dan moral murid. Guru yang cekap di mana situasi di dalam bilik darjah, guru yang prihatin terhadap perasaan pelajar dan menjadi pemerhati yang baik dapat mengesan sama ada pelajar ini bertindak atas dasar pra-konvensional, konvensional atau pasca-konvensional. Guru yang mengawasi tingkah laku dan memberi pujian hanyalah bukan pujian semata-mata akan tetapi dapat melihat pelajar tersebut menunjukkan refleksi yang baik. Sebagai seorang guru, kita seharusnya menggunakan satu dilema moral. Bukan sahaja kita menggunakan moral hints, akan tetapi kita menggunakan dilema seperti bully cyber, meniru dalam exam dan sebagainya lah yang berkaitan dengan teori Colbert ini. Dengan aktiviti ini, guru dapat menilai pemerhatian pemikiran pelajar tentang aktiviti tersebut. Perihal sedemikian, seimbang dengan rencana penyesuaian pedagogi berdasarkan peringkat moral untuk memupuk kematangan prinsip. Sehubungan itu, keprihatinan guru adalah dengan melakukan pemerhatian sistematik dan mencatat tingkah laku pelajar di dalam kelas. Untuk menarik minat pelajar, guru menggunakan kata-kata pujian dan maklum balas yang baik supaya mereka ni memberi alasan moral dengan baik. Guru berperanan mengatur aktiviti yang sesuai sehingga dapat mencapai tahap perkembangan murid dan menilai tahap perubahan fikiran mereka. Guru yang peka, memerhati dan memberi nilaian kepada pelajar dapat menguatkan hubungan guru sesama pelajar agar keluasan moral mereka mencapai tahap yang tinggi. Mendapatkan bantuan peranan ibu bapa dan masyarakat dalam perkembangan moral pelajar berdasarkan teori Lawrence Colbert 1958. Okey, pihak sekolah dia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik bagi mendidik mereka seperti dengan memanggil mereka ni ke bilik kaunseling bagi sesi soal jawab lah. Dan kaunseling ni dia untuk menedakan pelajar supaya tidak tersesat jauh. Seterusnya, pihak PIBG iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru bekerjasama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN iaitu mereka ni menjalankan program kasih remaja untuk membantu pelajar berisiko dari segi sosial, masalah disiplin, kehamilan remaja dan tingkah laku berisiko. Dengan adanya program ni, membantu pelajar mengenal pasti dilema moral dalam kehidupan remaja. Program ini menggunakan kaedah bimbingan dan refleksi moral, membolehkan pelajar ni menilai tindakan mereka berdasarkan nilai kemanusiaan dan tanggungjawab sosial, bukan sekadar mengikut peraturan lah. Ini menunjukkan peralihan daripada moral berdasarkan ganjaran atau hukuman ke arah moral berdasarkan prinsip dalaman seperti yang dihuraikan oleh Colbert. Seterusnya, pihak sekolah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bekerjasama untuk melaksanakan program pemulihan akhlak. Organisasi luar ini memainkan peranan dalam membantu pelajar berisiko ni. Dengan metodologi teori Lawrence Colbert, secara tidak langsung, agensi menggunakan pendekatan bagi menyokong dan menekankan refleksi diri, bimbingan moral dan pentingnya pengalaman sosial dalam membentuk kepribadian pelajar yang jujur. Seterusnya, saya akan terangkan tentang peranan guru dalam menetapkan had dan penguatkuasaan peraturan kelas secara konsisten. Okey. Guru perlu menetapkan peraturan yang jelas, mudah difahami dan adil kepada semua pelajar di dalam kelas. Okey, peraturan ini berfungsi sebagai panduan moral yang mana mendorong nilai seperti empati dan juga tanggungjawab. So, secara tak langsung akan membentuk sasiah yang positif dalam kalangan pelajar. Okey, bila pelajar ini difaham peraturan serta akibatnya, ia dapat memupuk rasa keadilan, disiplin dan juga tanggungjawab sosial dalam diri pelajar itu sendiri. Menurut teori Colbert, peraturan ini berperanan sebagai struktur asas kepada perkembangan moral pelajar. Apabila penguatkuasaan peraturan ini dilakukan secara adil dan konsisten, ia membentuk pelajar ini bergerak daripada tahap konvensional iaitu mematuhi peraturan kerana ingin diterima ke tahap pasca konvensional yang mana pelajar membuat keputusan itu berdasarkan prinsip etika dan juga pertimbangan moral. Okay, antara peranan guru dalam situasi seperti isu ketidakjujuran akademik, selain guru memberi ataupun mengenakan hukuman,
disiplin kepada pelajar, guru juga boleh menerangkan kesan moral seperti kehilangan integriti dan juga kepercayaan. Bagi isu bully cyber pula, guru boleh membimbing pelajar untuk membuat refleksi tentang kesan tingkah laku tersebut terhadap emosi dan juga maruah mangsa buli. Okey, selain itu adalah peranan guru dalam menghargai pelajar. Okey. Apabila guru menghargai tingkah laku baik pelajar, ia membantu untuk membentuk motivasi dalaman dalam diri pelajar itu sendiri. Melalui penghargaan inilah pelajar belajar bahawa tingkah laku yang positif ini sebenarnya akan menghasilkan ganjaran moral seperti kepercayaan, penghormatan dan juga penerimaan sosial. Okey, budaya menghargai pelajar ini sebenarnya dapat mewujudkan suasana kelas yang saling hormat menghormati, seterusnya menyumbang kepada pembelajaran yang kondusif. Penghargaan ini juga boleh dilaksanakan dalam pelbagai cara, antaranya dalam isu ketidakjujuran pelajar, di mana guru boleh menghargai usaha pelajar yang bersifat jujur dan menegaskan bahawa nilai integriti itu lebih penting berbanding dengan keputusan semata-mata. Guru juga boleh berikan penghargaan melalui pujian secara lisan atau kata-kata sokongan yang boleh membina pelajar itu sendiri. Mengikut teori Kohlberg, penghargaan sosial ini dapat mengukuhkan moral di tahap konvensional kerana pelajar ingin diterima dan juga dihargai. Dan dari sinilah pelajar boleh bergerak ke tahap pasca konvensional di mana keputusan mereka ni lebih dipandu oleh prinsip moral yang kukuh, bukan sekadar keinginan untuk dipuji sahaja. Okey, bagi memastikan penghargaan ini benar-benar memberi kesan, guru perlulah memfokuskan kepada nilai moral, bukan kepada hadiah material sahaja. Guru juga perlu mengelakkan amalan membeza-bezakan pelajar kerana akan memberi kesan negatif terhadap emosi pelajar itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran seorang guru lah, di mana guru sukar untuk menanamkan kesedaran tentang kesan tingkah laku kepada pelajar yang tidak bermoral dan pelajar itu sendiri tidak menunjukkan minat dalam proses pembelajaran di sekolah. Media sosial memberi impak negatif kesan daripada kandungan yang tidak bermoral sekaligus menjadikan cabaran kepada guru menangani gaya keibubapaan yang sukar, yang sambil lewa mengajak anak dan kesannya terhadap anak dan juga murid lah jika di sekolah. Okey, seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Okey, di mana guru-guru perlulah menguasai teknologi digital secara menyeluruh bagi menarik minat pelajar, dan kaedah ini dapat menilai sendiri tindakan moral dalam situasi sebenar di dalam kelas. Dan itu kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti penting dalam membentuk persepaduan nilai kepada pelajar. Pelibatan ibu bapa ini secara aktif dalam program dapat meningkatkan motivasi pelajar. Sekian, terima kasih dari Kumpulan 6.